What's going on my friends? Welcome back to the channel. Jom guys, cun nak guys. Hari ni aku berbaju Melayu. Hari ni adalah cuti Hari Malaysia. Aku ada wedding invitation daripada kawan universiti dulu. So today is her wedding day, which is Raihana Rusdi. By the way, condition kereta still lagi cun ya guys. Tak kena hujan lagi. Kereta masih kilat. Cuci dekat Big Joe hari tu. Bila kereta korang bersih, korang lagi semangat nak bawa kereta. Betul tak betul? So, jagalah kebersihan kereta anda. So, jom guys, kita ke wedding Raihana Rusdi. Kalau ikutkan Waze, tempat dia tak jauh tau dengan rumah aku. 9 kilo je. Keluar satu tol sikit je dah tak sampai dah aku ni. Tak jauh lah pun Selayang ni. Dulu aku ingat kan Selayang ni jauh tu. Ya aku pun tak biasa pergi Selayang. Di Selayang pun sebab ni lah kawan jemput. Tu je lah. Aku tak pernah ada urusan kat Selayang. So dekat je rupanya dengan rumah aku Selayang. Alright. So now aku dah sampai dekat Selayang. Location wedding Raihana Rusdi. Aku tak pernah. Dia macam kat dalam shopping mall lah guys. Tak pernah sampai sini. Oh nice doh tempat dia. Dia macam shopping mall, tapi aku rasa macam baru lagi kot, sebab banyak kosong lagi kat sini. Ya, Jana Grand Hall. Itu dia. So Rai, I'm here. Selamat pengantin baru. Nak masuk mana ni? So that's right. Hai, selamat pengantin baru. Era. Yeah, congrats. Nak masuk dia kat mana ni? 1, 2, 3. Kat depan. Oh, alright. Bye. Right. Okay, pengantin dah jumpa dah, settle. Jom, kita pergi makan. Wow. Ya. Jom, kita makan lok. Jalca sayur semestinya wajib. Oh, kena guys. Oh, we got tomato. This one favorite guys. Ini kalau dapat ni apa, tak miss. And then we get some fruits here. So aku dah dapat makan. Wow, meriah majlisnya. Tapi kita macam biasalah, jauh-jauh sikit pada orang kan. Itu dia perarakan masuk pengantin. Tapi aku tak pergi sana sebab aku tengah makan. Sekejap lagi kita pergi sana Sedang semua orang sibuk dengan pengantin. Aku tambah air dan juga makan soto sebab makanan dia sedap. Mana Arai? Our wedding. I'm enjoying your food here. So now kita kena soto pula. Dia ada soto, tapi dia gelapkan lampu sebab ada persembahan kat depan. Wow, mantap Arai. Best lah wedding dia. Alright, so aku dah settle di wedding Raihana. Tahniah diucapkan. Wedding gempak. Best gila. Makan pun sedap. Masya Allah, tabarakallah. Semoga berbahagia ke jannah, insyaAllah. So now kita nak bergerak ke tempat lain pula. So thank you so much guys, teman aku Papa Roger. Ciao.